Pernah terfikir tak macam mana agaknya tamadun-tamadun gergasi zaman dulu uruskan keuangan mereka? Yalah, sebelum ada komputer atau kalkulator. Hari ni, kita bukan nak sembang pasal nombor yang pening kepala. Sebaliknya, kita nak selami satu kisah inovasi manusia yang sangat luar biasa. Satu alat yang berevolusi untuk bina empire dan gerakkan dunia moden. Inilah dia, sejarah perakaunan. Okey, jom kita mulakan dengan soalan ni. Cuba bayangkan, anda seorang pedagang 5,000 tahun yang lepas. Tak ada Excel, tak ada sebarang perisian. Macam mana anda nak catat berapa banyak gandum dah terjual? Atau berapa banyak upah nak kena bayar pada pekerja? Persoalan inilah yang sebenarnya jadi titik permulaan untuk semua benda ni. Ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mula dari rekod purba pada kepingan tanah liat. Lepas tu, kita akan terbang ke Itali zaman Renaissance untuk tengok satu sistem yang ubah segala-galanya. Kemudian, kita akan lihat macam mana kilang-kilang industri bagi cabaran baru pada sistem ni dan akhir sekali, kita mendarat di era digital kita sekarang. Setiap satu hentian ni adalah satu lonjakan yang besar. Perhentian pertama kita, Mesopotamia Purba. Sebenarnya, keperluan untuk rekod untung rugi ni bukanlah idea moden. Ia dah wujud sejak zaman tamadun tu lagi. Bila manusia dah mula berniaga dan bina bandar, diorang kena ada satu cara untuk pastikan semua urusan tu berjalan dengan lancar dan adil. Dan inilah dia, penyelesaian genius mereka. Ini bukan calang-calang kontengan tau. Kepingan tanah liat ni boleh kata macam resit dan ledger pertama di dunia. Ia rekod semua benda. Berapa guni gandum ada dalam simpanan, berapa ekor kambing dah dijual, upah pekerja. Inilah bukti konkret pertama sekali manusia cuba susun data kewangan. Dan benda ni bukan jadi kat satu tempat je. Di Mesir Purba pun, mereka hadapi masalah yang sama dan mereka ada cara mereka sendiri. Dengan teknologi yang ada masa tu, iaitu kertas papirus dan pena buluh, para jurutulis ni rekod setiap transaksi dengan sangat teliti. Ini tunjukkan betapa pentingnya keperluan untuk urus kewangan ni, tak kira kat mana pun kita berada. Okey, sekarang jom kita lompat beberapa ribu tahun ke depan, terus ke Itali, zaman Renaissance. Di sinilah kita akan jumpa watak paling penting, hero dalam cerita kita. Beliau sebenarnya bukan pencipta sistem ni, tapi beliaulah yang kongsikan sistem ni kepada dunia dan mengubah dunia perniagaan untuk selamanya. Inilah orangnya, Luca Pacioli. Dan gelaran bapa perakaunan tu bukan calang-calang gelaran tau. Karya beliau pada tahun 1494 telah jadi satu titik perubahan yang sangat besar. Sampaikan prinsip yang beliau perkenalkan tu masih kita guna sampai ke hari ini. Jadi apa sebenarnya idea hebat dia ni? Ia dipanggil sistem catatan bergu. Konsepnya nampak mudah, tapi sangat-sangat berkesan. Setiap transaksi mesti ada dua kesan. Kalau duit masuk, ia mesti datang dari mana-mana. Kalau duit keluar, ia mesti pergi ke mana-mana. Debit dan kredit. Sistem ni wujudkan satu keseimbangan yang sempurna dan buat rekod kewangan jadi lebih tepat dan boleh dipercayai. Dah tak ada lagi istilah agak-agak. Dan yang paling penting sekali, Pacioli ni tak simpan ilmu ni untuk diri dia sendiri. Beliau dokumentasikan kaedah ni dalam buku dia dan terbitkan supaya semua orang boleh guna. Ini membolehkan para pedagang di seluruh Eropah guna satu sistem yang standard yang membolehkan perniagaan berkembang dengan lebih sistematik dan terkawal. Okey, dunia berubah lagi. Revolusi perindustrian pun tiba dan tiba-tiba dunia perniagaan jadi jauh lebih rumit. Kilang-kilang besar mula muncul dan perakaunan perlu berevolusi sekali lagi untuk hadapi cabaran yang baru ni. Sistem Pacioli tadi memang hebat untuk rekod jual beli, tapi cuba bayangkan sebuah kilang yang besar. Macam mana kita nak kira kos sebenar untuk setiap produk yang dihasilkan? Ada kos bahan mentah, kos buruh, kos selenggara mesin. Wah, ini masalah yang jauh lebih kompleks dan ia perlukan satu alat perakaunan yang baru. Dan daripada masalah inilah lahirnya satu lagi inovasi. Wujudlah satu cabang perakaunan yang baru, namanya perakaunan kos. Tujuannya memang khas untuk menjejak setiap sen yang dibelanjakan dalam proses pengelaran. Dengan adanya makluman ni, barulah pemilik kilang tahu berapa kos sebenar nak hasilkan satu produk. Dan dari situ, mereka boleh letak harga jualan yang betul. Baiklah, dari zaman kilang yang berasap, kita terus fast forward ke zaman kita sekarang. Peralihan dari pen dan buku ledger kepada perisian komputer ni adalah satu lagi lonjakan gergasi yang betul-betul mengubah cara kerja seorang akauntan. Cuba bayangkan beza antara hantar surat tulisan tangan dengan hantar mesej WhatsApp. Macam itulah bezanya perakaunan manual dengan perakaunan guna komputer. Proses yang dulu ambil masa berjam-jam dan senang sangat tersilap kira, sekarang boleh siap dengan beberapa klik je guna perisian macam UBS atau Sage. So, apa kelebihannya? Banyak.
Data jadi lebih selamat sebab ada kata lawan dan senang nak buat salinan backup. Yang paling penting, ketepatan meningkat mendadak sebab pengiraan dibuat secara automatik. Dan hasil akhirnya, sudah tentu kecekapan. Laporan kewangan yang dulu mungkin makan masa berhari-hari nak siapkan, sekarang boleh dijana dalam sekelip mata. Dan hari ini, kita dah tak bercakap pasal perisian semata-mata. Kita bercakap tentang Sistem Maklumat Perakaunan atau SMP. Ia bukan cuma aplikasi tau, tapi satu ekosistem lengkap yang gabungkan teknologi, prosedur kerja dan juga manusia yang menggunakannya. Inilah otak kewangan untuk mana-mana perniagaan moden. Jadi, lepas kita dah merentas 5,000 tahun sejarah ni, mungkin anda tertanya, kenapa semua ni penting? Apa kaitannya dengan kita hari ini? Nah, jawapannya ada pada fungsi teras perakaunan itu sendiri yang sebenarnya tak pernah berubah. Okey, ini poin paling penting. Tak kira sama ada rekod tu diukir atas tanah liat atau disimpan dalam cloud, tujuan perakaunan tetap sama. Pertama, kumpul data. Kedua, proses data tu jadi maklumat yang berguna untuk buat keputusan. Dan ketiga, untuk lindungi aset syarikat. Caranya mungkin dah berubah, tapi tujuannya kekal sama. Jadi, inilah takeaway utama kita. Perakaunan ni bukan subjek yang statik dan bosan dalam buku teks. Ia adalah cerminan kepada sejarah perniagaan dan inovasi manusia. Ia adalah satu alat yang hidup, yang sentiasa berubah dan menyesuaikan diri untuk selesaikan masalah-masalah yang baru. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk anda fikirkan. Kita dah lihat perjalanannya dari tanah liat sampai ke awan digital. Dengan wujudnya teknologi macam kecerdasan buatan atau AI dan juga blockchain hari ini, agaknya apakah babak seterusnya dalam kisah epik perakaunan ni? Fikir-fikirkan.